Tuan dah isi air panas, tuan-tuan biarkan selama 10 minit. Assalamualaikum tuan-tuan. Sebelum ni Cucu Adam ada kongsikan berkaitan bawang dayak. Akhir-akhir ini Cucu Adam dapat banyak testimoni berkaitan prostat, berkaitan keputihan yang teruk, berkaitan kolesterol, jantung, kencing manis dan darah tinggi. Mereka beri testimoni selepas mereka ambil bawang dayak pada Cucu Adam. Hari ini Cucu Adam nak kongsikan bagaimana kesemua orang yang beri testimoni ni mereka mengamalkan. Jom Cucu Adam kongsikan. Kita sekadar ikhtiar, selebihnya kita serah kepada Allah Azza wa Jalla. Jom Cucu Adam kongsikan. Cucu Adam pernah kongsikan bawang dayak ni untuk kolesterol, untuk jantung, kencing manis, darah tinggi. Tetapi Cucu Adam dapat testimoni baru-baru ni, Allahumma salli ala Muhammad, berkaitan prostat. Prostat yang Cucu Adam terperanjat lah. Sahabat kita ni, Cucu Adam rasa lebih daripada 60 testimoni yang Cucu Adam dapat berkaitan prostat daripada sahabat kita. Selepas dia ambil bawang dayak, prostat dia ada perubahan. Ada perubahan. Macam mana cara mereka amalkan? Begitu juga keputihan, kolesterol, jantung, tak payah cakap lah, memang dia lah. Sebelum ni Cucu Adam pun dah terangkan. Tuan-tuan, setiap pagi untuk tuan-tuan yang mengalami masalah prostat, setiap pagi amal macam ni. Seperti sahabat-sahabat kita yang beri Cucu Adam testimoni, mereka mengamalkan cara yang macam ni. Tuan-tuan, setiap pagi sebelum makan apa-apa, tuan-tuan ambil satu sudu besar. Jom Cucu Adam tunjukkan. Tuan-tuan ambil satu sudu besar, cedok satu sudu besar, masukkan di dalam cawan kecil. Cawan macam ni lah. Ni Cucu Adam contohkan cawan lah. Lebih kurang dalam 250 ml sukatan air. Lepas tuan-tuan dah masukkan di dalam cawan, apa yang perlu tuan-tuan buat? Isi air. Pagi-pagi sebelum sarapan pagi ini Cucu Adam ikut testimoni, puluhan testimoni berkaitan prostat. Alright. Pagi-pagi sebelum sarapan pagi, ambil satu sudu besar, masukkan dalam cawan, kemudian isi air yang betul-betul panas. Air yang betul-betul panas, air tapis isi air yang betul-betul panas, penuhkan cawan ni. Cawan lebih kurang macam Cucu cakap lah, 200 ml lah. Tuan dah isi air panas, tuan-tuan biarkan selama 10 minit. Dia bukan 200 ml dia 250 ml. Cucu dalam silap. 250 ml, tengok sini. 250 ml lah. Setelah Cucu dalam research, kita memang sukatan ni memang cantik. Untuk siapa? Yang ni Cucu Adam khususkan untuk mereka yang ada masalah prostat. Walau bagaimanapun, untuk tuan-tuan kolesterol, kencing manis, darah tinggi, jantung pun Cucu Adam suggestkan. Boleh juga ikut kaedah ni. Tetapi sekali lagi Cucu Adam ingatkan, sukatan ni Cucu Adam dapat testimoni, puluhan testimoni berkaitan prostat. Kena ingat betul-betul tu. Kena dengar betul-betul, takut salah faham. Jadi, okey, selesai saja dah rendam 10 ke 15 minit pun boleh. Tuan-tuan tapis dah minum. Pagi-pagi sebelum makan apa-apa, minum dia dulu. Pagi minum sekali, malam minum sekali. Makanan berbakar jangan makan. Segala makanan berbakar jangan makan. Kalau nak makan juga bakar, contoh ayam bakar. Kemudian dah bakar tu, bersihkan yang hitam tu, makan isi dia yang putih je. Boleh. Ni dia. Air batu jangan minum. Dan yang paling penting, waktu nak buang air kecil, duduk mencangkung. Jangan berdiri jika ada prostat. Okey. Tuan-tuan, jika tuan-tuan nak dapatkan bawang dayak, kena pastikan dia original bawang dayak. Bawang dayak ni sifat dia, bawang dayak ni dia lonjong, dia bukan bulat. Kalau kita tengok bawang besar bulat, bawang Holland bulat, bawang Ross bulat. Bawang dayak ni dia lonjong. Bila dia diiris, dia akan jadi lonjong macam ni. Kena pastikan betul-betul yang tuan-tuan beli tu adalah bawang dayak. Akhir zaman ni pelik-pelik tuan-tuan. Akhir zaman ni pelik-pelik. Nampak tak? Dia lonjong. Bawang dayak ni dia lonjong. Takut tuan-tuan tak kenal, asal nampak je irisan bawang, tuan-tuan pun beli. Jangan. Bawang dayak ni dia bukan semua tempat ada. Bukan semua tempat ada. Alright? Nak dapatkan bawang dayak, kena pastikan dia betul-betul original bawang dayak. Ni dia. Allahumma salli ala Muhammad. So, jika video ni bermanfaat, bantu Cucu Adam share pada ramai orang. Supaya apa? Mereka boleh ikhtiar prostat, keputihan, kencing manis, darah tinggi, mereka kolesterol, jantung, terbaik bawang dayak. InsyaAllah.
Tuan-tuan nak dapatkan bawang Dayak Cucu Adam, tuan-tuan tengok dekat link di ruangan komen. Cucu Adam dah letak beg kuning di ruangan komen.